Pakatan Murni merupakan usaha semua kaum di tanah Melayu, menghasilkan kerjasama tolak ansur politik melalui rundingan. Setiap kaum mempunyai masalah, setiap kaum mempunyai tuntutan. Pakatan Murni dalam penyelesaian, menyatu padukan semua kaum. Pertama, penubuhan CNC diwakili oleh Melayu dan Cina, iaitu UMNO Dato' Onn Jaafar dan MCA Tun Tan Cheng Lock. Kedua, Dato' Onn Jaafar mencadangkan pembukaan keahlian bukan Melayu, tetapi beliau dikecam hebat kerana mengubah struktur UMNO. Ketiga, penubuhan IMP menggunakan konsep kerjasama kaum. IMP terbuka kepada semua untuk mencapai kemerdekaan. Onn Jaafar sedar perubahan politik yang berlaku di tanah Melayu masa itu. Orang Melayu bukan rakyat tanah Melayu, bukan Melayu menjadi rakyat TM. IMP gagal mendapat sambutan daripada China, India dan yang lain kerana mereka tidak merasakan yang mereka satu bangsa. Langkah seterusnya, penubuhan sidangan kebangsaan oleh Malcolm McDonald untuk mencapai kerjasama politik, mengurangkan perasaan kauman. Tunku Abdul Rahman menganjurkan konvensyen Oi Kebangsaan bersama MCA. Kerjasama mengasaskan pembentukan menjadi sebuah parti perikatan.